sekarang sudah tak ada orang Malaysia kita ke datang sini? Tak ada. Sini orang asing apa? Ha? Apa kompleks saya pun tak tahu ni apa. Sekarang sini ya, semua orang asing. Ya. Dan license pun modern. Ya. Yakisoba ni, dia nama apa ni? Daripada mana Oi, atas tingkat 2 ni sekarang jual buah. Saya pertama kali datang ke Kota Raya ni guys. Kalau berada dalam mall ni, kalau ditanya saya lah ya, saya terus terang saya cakap, saya rasa macam bukan di Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah guys, masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang dan kita masih sihat lagi hari ini. Jadi guys, hari ini saya nak buat satu konten, iaitu di mana dulu mall ini memang sangat terkenal ketika tahun 90-an ya. Tapi sekarang ini mall ini dah semakin sunyi. Dia bukan sunyi disebabkan kita tak datang, tetapi semakin sunyi dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung daripada rakyat Malaysia sendiri, dan lebih diminati oleh warga asing yang lepak dekat sana pada hujung minggu. Mall manakah yang saya masukkan adalah Kota Raya. Kita tahu Kota Raya ni dulu sangat terkenal dan sangat famous untuk dikunjungi oleh masyarakat kita ya, terutamanya kita tahu anak-anak muda kita pada tahun 80-an, 90-an, sebelum mereka nak balik kampung ataupun mereka berdatang daripada kampung, mereka akan singgah di Kota Raya ni. Sebab apa? Sebab Kota Raya ni memang bersebelahan dengan terminal Pudu Raya. Ni Pudu Raya. Jadi dia bersebelah saja. Bagi mereka yang nak balik kampung ataupun bagi mereka yang datang daripada kampung, inilah mall yang utama sekali yang mereka akan tuju, iaitu Kota Raya. Jadi bagaimana ceritanya guys? Jom kita lihat apa yang ada di Kota Raya sekarang ini. Mari. Kota Raya tepi ni ada sebelah ni kedai mamak ya. Dan dekat sini ada tempat penukaran wang asing lah, money changer dekat sini. Jadi kita nak masuk daripada pintu hadapan dia. Tapi kalau hujung minggu sekarang kita tahu ya, rakyat Malaysia sudah tidak ada lah yang datang ke sini. Ada mungkin seorang dua orang, tak macam dulu tahun 80-an 90-an. Di sinilah kita lihat iaitu rockers kita anak muda kita lepak kat sini, terutamanya dekat tangga ni. Dan untuk pengetahuan semua juga, pada tahun 1950 kita tahu Kota Raya ni, ada yang tak tahu, Kota Raya ni dulu pernah terbakar sangat besar kebakaran dia. Dan waktu itu tahun 1990 pada bulan Jun rasa saya. Jadi sekarang ni kita tahu Kota Raya dah lain, tak macam dulu. Pada tahun 2026, di sinilah dulunya tempat mana anak-anak muda kita yang lepak, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang kebanyakan di sini adalah Bangladesh yang ramai di sini. Yang kita lihat di sini ada pertukaran wang asing, money changer, extract depan ni. Sebab sini memang tempat tumpuan warga asing, jadi dia ada money changer, ada banyak money changer. Dekat sebelah sana tadi pun ada, dekat tengah-tengah ni pun ada, ni tangga dia. Bagi korang yang dah lama tak datang ke sini, mungkin korang rindu jadi hari ni saya nak buat konten lah untuk korang lihat, sama-sama kita lihat bagaimana di dalam Kota Raya sekarang ni, apa yang ada. Mungkin korang terimbas kembali memori-memori korang masa muda-muda, masa korang masih remaja. Di sinilah tempat korang lepak. Tapi di sekarang ini mungkin korang pun dah sama macam saya, dah berumur. Walaupun ada di KL, tetapi tak ada yang datang ke Kota Raya ni lagi. Inilah dia. Tapi di sini memang banyak money changer. Sini satu, yang tu satu. Terlalu banyak. Ini saya dah pusing kali kedua dekat sini. Jom kita pergi dekat sebelah bawah dulu. Kita pergi dekat sebelah mana sini, belah kanan ya. Kita pergi belah kanan ni dulu guys. Apa yang ada, kita tengok dulu. Dulu sangat ramai ya kat sini dengan orang-orang kita. Sekarang nak cari orang kita kat sini memang susah ya. Ni masih kita di bawah ground floor. Sini ada salon. Sini ada kedai makan 2828 Cafe. Tapi Chinese ya. Memang rasanya tak halal lah untuk Muslim. Kat sana ada apa lagi? Sepanjang saya buat vlog ni, saya belum nampak lagi orang Melayu kita. Tapi kebanyakan kalau peniaga Chinese kita memang ada lah, dia meniaga kan. Tapi kalau orang Melayu kita memang saya tak nampak ya. Okey, ini adalah untuk bahagian pintu sebelah tepi ya. Dekat sini pun ada money changer juga. Okey, dekat sini ni pun money changer juga ni. Jom kita pergi ke tingkat 1, apa yang ada di tingkat 1. Tapi sebelum tu kita pergi kat belakang ni dulu, tengok sebelah tepi ni. Kedai kasut, kedai-kedai slipper ya. Tapi banyak dah tutup-tutup lah tepi-tepi ni. So rasanya tak ada banyak pun kedai yang kat sini. Ni saya sebelah belakang guys, tapi masih bahagian ground floor lah. Ni tengoklah barang-barang yang dijual pun barang-barang makanan daripada luar negeri ya. Ni Lucky Me. Lucky Me ni daripada mana asal dia? Mi dia ni
Rasanya bukan daripada Malaysia kan. Ni semua yakisoba ni. Dia nama apa ni? Daripada mana Kita tengok daripada negara mana ni. Oh, Filipin. Tengok barang-barang kat sini kebanyakan adalah barang-barang daripada Filipin juga ya. Sebab kita tahu dekat Kota Raya ni yang ramai datang Filipin, Bangladesh dan juga orang Indonesia. Jadi kebanyakan barang-barang kita tengok di bawah ni semuanya barang-barang yang daripada luar negeri, bukan Malaysia. Ni pun sama. Eden Eden ni daripada produk mana Eden ni? Saya pun tak tahu produk apa ni. Tapi Malaysia tak ada je nama Eden ni. Eden Ekau ada. Itu Negeri Sembilan. Okey, inilah dia Kota Raya sekarang ini. Bagi yang mereka rindu dengan Kota Raya, hari ini saya bawa korang jalan-jalan dalam Kota Raya. Sekarang kita masih lagi di Grand Tour. Tengok barang-barang yang jual kat sini semuanya barang-barang daripada luar negeri ya. Kedai ni pun sama. Ni produk daripada negara mana ni? Filipin juga. Kebanyakannya produk Filipin Bermakna orang Filipin yang ramai datang ke Kota Raya sekarang ni. Maaf guys, saya sebenarnya saya tahu banyak warga asing datang ke Kota Raya ni, tapi bukan orang kita lah. Dan susah kita nak nampak orang kita datang ke Kota Raya ni kalau hujung-hujung minggu nak bawa anak ataupun keluarga beriadah. Memang kita lihat memang warga asing lah datang ke Kota Raya ni, terutamanya Bangladesh dengan Filipina, orang Indonesia yang datang kat sini. So kita pusing ni dah tingkat 1 level 1. Oh, ni kedai-kedai gadget dia. Wah, ni. Oh, ni barang casing-casing handphone apa semua. Kira dalam ni dia campur pakaian, kedai runcit, lepas tu barang gadget. Tapi kebanyakan kedai-kedai runcit Filipina yang banyak kat dalam ni. Ni pun satu kedai runcit Filipina juga yang banyak menguasai runcit di dalam ni. Ni pun kedai apa ni? Ni money changer juga. Tingkat 1 sunyi tapi dia punya bentuk dalam dia masih sama, cuma kedai dalam ni bukan dikuasai oleh orang kita yang ramai kebanyakannya warga asing. Di sini pun ada Sport Planet Sport Planet dalam ni. Sport Planet kita tahu barang-barang dia original. Wow, banyak juga barang dalam ni. Sport Planet dia jual murah, Puma RM29, 80%. Okey, jom kita ke sana lagi. Ini tingkat 1, kita baru pergi tingkat 1. Ada banyak lagi luggage. Sebab sini warga asing ramai, mesti luggage memang banyak lah untuk mereka balik kampung ni banyak beg. Topi-topi pun ada. Adidas, topi, beg semua ada Kedai handphone pun ada sini. Campur-campur lah. Okey guys, jom kita naik di tingkat 2 pula. Di sini apa yang ada di tingkat 2? Sunyi tingkat 2 ni. Macam tak berapa ramai sangat, macam tingkat ground floor dengan 1 tadi. Sini. Atas tingkat 2 ni sekarang jual buah. Dah macam-macam kat sana. Oh, jual buah-buah, rojak-rojak ke apa ni? Oh, pisang pun ada. Lain macam dah kat atas ni. Okey, kita pergi belah kiri dululah. Kuih apa ni? Oh, pisang goreng dia ada gula Ni pakaian-pakaian dia kita tengok memang bukan fashion-fashion Malaysia kita lah. Memang fashion-fashion overseas. Tengok. Orang-orang kita tak pergi tempat-tempat sini kalau itulah tengok ni. Dia punya fashion ni. Fashion ni. Mana ada kebudayaan kita pakai baju macam tu? Kan? Ni. Baju-baju kelawar macam ni. Saya pun mengeluh panjang lah saya lihat apa dalam ni. Sebenarnya saya pun dah lama tak masuk dalam ni. Sini pun ada money changer juga. Sama money changer juga kat sini. Kat tingkat 2 ada money changer Saya sebenarnya dah lama tak datang sini guys. Tengok baju-baju ni murah. RM5 dress. Ni orang Filipin ni. Filipina. Tengok rupa dia, design dia punya pakaian dia memang kita tahulah Filipina. Sini sunyi sebelah tingkat 2 ni tutup kedai apa ni? Salon. Macam salon ni. Ni masih kita di tingkat 2 lagi guys, yang saya tunjuk dekat korang semua ni.
Okey. Jom kita pergi ke sebelah kanan ni. Tadi eskalator. Inilah dia guys. Bagi korang yang merindui kota raya yang tempat tahun 80-an, 90-an, tempat anak-anak muda kita dulu, remaja-remaja kita dulu. Kita pun dah tua sekarang guys ya. Zaman-zaman kita remaja dulu mungkin masih teringat sekali di sinilah. Kalau datang ke daripada kampung singgah Pudu Raya ataupun daripada KL nak pergi ke kampung, mesti akan singgah sini sebab sini adalah antara mall yang paling dekat yang berhadapan dengan Pudu Raya. Sebab itulah sini dulu famous ya. Sekarang ni di tingkat 2. Jom kita pergi di tingkat 3 pula guys. Apa yang ada di tingkat 3 ni? Mari kita tengok dulu. 1, 2, ni 2. Okay, ni 3. Kira kota raya ni dulu tahun 80-an dia adalah salah satu mall yang boleh kita katakan mall yang mewah. Mall yang orang kata kalau zaman sekarang ni macam kita pergi pavilion lah. Macam tu lah dulu lebih kurang kota raya ni tahun 80-an. Jadi sekarang ni beginilah kota raya. Kita pun terkejut kan apabila daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an perubahan pada mall yang lama macam ni jauh lah beza dia. Cuma dia pernah direnovation pada tahun 2000 lah tak salah saya ya. Besar-besaran juga renovation dia. Nak membuatkan dia lebih nampak moden lah kononnya waktu tu. Dan sekarang ini kita lihatlah beginilah keadaan. Dan kalau kita tengok memang atas tingkat 3 ni memang sunyi sepi lah. Tak ada orang. Kebanyakan dah macam kita tengok pejabat-pejabat, salon. Memang tak ada. Okey, kita tengok daripada atas. Beginilah. Saya pertama kali datang ke kota raya ni guys pada tahun 1997. Itu sejarah saya lah. Kerana saya daripada Sarawak. Tahun 1997 tu saya baru sampai ke KL. Jadi tempat yang pertama kawan saya bawa saya, dia ajak saya pergi kota raya. Waktu tu saya terjumpa M. Nasir. Tapi saya tak tegur lah dia. Dia pun tak kenal saya. Saya kenal dia. Tapi itulah tahun 1997 inilah di tingkat 4. Sunyi guys. Dah tak ada apa dah. Rasanya dulu tak salah saya, tingkat 4 ni saya pergi dulu, masa dulu ada kedai-kedai macam mainan macam ni. Ni dia pusat hiburan keluarga. Sini banyak game dulu. Game, tahulah game-game Street Fighter, game yang apa, Daytona kan. Zaman-zaman dulu memang famous tu. Itulah dia. Dan beginilah sekarang keadaan dia di tingkat 4. So kita turun bawah semula di tingkat 3 guys. Kalau diimbas kembali, mungkin ada korang yang bawa awet dating sini dulu ya. Kan, betul tak? Mengaku cepat. Komen di bawah. Waktu dulu manalah ada banyak mall kan. Inilah antara mall-mall yang famous dulu tahun 80-an, 90-an kan. Datang sini bawa awet kan. Pergi main game kat atas dekat 4 tu, lepak. Jadi memang sangat memori lah, mengimbaskan kembali kenangan lama kan. Wah, sini ada manicure. Salon. Inilah dia guys. Beginilah keadaan sekarang. Nak makan kat sini pun rasa was-was sebab bukan kedai orang kita, orang lokal kita, orang Melayu kita. Kedai-kedai pun Filipin. Kedai-kedai yang bukan daripada asal orang kita ya. Memang kebanyakan kedai makan pun kedai warga asing. Nak makan pun takut lah, nak beli air pun kadang-kadang takut lah. So kita tengok bawah. Ni daripada atas. Sekarang kita turun bawah semula guys. Kita nak tengok balik apa dia yang ada di sini ya. Kita rewind semula. Sambil turun, sambil kita tengok semula apa yang ada di dalam ni. Jadi bagi saya sekarang ni, kalau berada dalam mall ni, kalau ditanya saya lah ya, saya terus terang saya cakap, saya rasa macam bukan di Malaysia. Kenapa? Macam korang tengok ni lah. Mana jumpa orang Malaysia? Kebanyakan orang Filipin, orang Bangladesh je yang ada dekat sini. Rasa macam bukan dekat Malaysia lah dalam mall ni. Kalau banding dulu kan, kalau tahun 80-an, 90-an dulu, kita rasa memang kita berada di Malaysia lah. Tapi sekarang dah tak sama.
yang peliknya ada jual sayur lah, jual buah lah. Kan? Kenapa pula telur dia warna purple? Dia warnakan ke apa? Purple. Lain macam warna purple telur dia. Ayam tu yang keluar tu warna purple juga. Ni kedai-kedai jual gadget. Barang-barang gadget Murah-murah beg dia tengok. RM10. Beg pun RM15. Ya bos, sekarang sudah tak ada orang Malaysia kita ke datang sini? Tak ada. Sini orang asing apa? Apa kompleks saya pun tak tahu ni apa. Sekarang sini semua orang asing. Ya. Dan license pun modern. Ya. Kosong pun model kerja. Kalau immigration mari lari saja. Lari. Saya tengok daripada bawah sampai atas sudah semua kedai orang Filipina banyak Semua. Rakam tengok tak ada orang Malaysia, tak ada kedai orang Melayu. Kita orang Malaysia dekat sini banyak susah. Tapi bisnes okey. Bisa tak okey. Tak okey. Ayam kurang. Cuma orang Mangla kalau beli barang mau kurang. Banyak tanya. Mau tanya banyak mau tekan harga. Ini 39 mau minta 20. Betul. Kita pandai. Betul. RM10 mau minta 5. Kita sudah jual murah. Tapi tapi bagi dia orang boleh buka kedai, boleh berniaga. Semua orang asing berniaga. Kita pun semua tak ada lesen. Tak ada lesen? Macam mana boleh berniaga tak ada lesen? Kita orang Malaysia lagi mau bayar lesen tiap tahun Betul. Dia pun pandai betul. bayar sewa saja. Lesen tak ada? Dia orang tak payah. Tak payah. Dia sewa pun tak payah deposit. Nama kakak apa? How. Saya Brozul. Okey, terima kasih Okey, Jangan lupa tonton Okey. Brozul Outdoor. Bye-bye. Bye-bye. Itulah macam yang kakak tu cakap tadi, Chinese tu kata dah tak ada orang Melayu kita, orang lokal kita dekat sini. Tapi memang betul seperti yang saya katakan tadi kepada korang, kita dah jalan daripada ground floor sampai kita pergi ke tingkat 4. Memang betul lah, saya tak jumpa lah. Memang saya tak jumpa lah orang kita. Seorang pun tak ada. Memang tak ada, seorang pun tak ada. Serius. Korang pun sama-sama berjalan dengan saya tadi kan, memang tak jumpa kan. Jadi guys, begitulah kita tengok tadi. Sekarang ni kota raya bukan lagi dihiasi dengan orang-orang negara kita, orang Malaysia, tetapi sudah dihiasi oleh warga-warga asing yang datang ke sini. Kalau korang berkesempatan, datanglah ke sini untuk melihat sendiri apa yang saya dah tontonkan kepada korang lah. Untuk nak beli barang-barang support juga peniaga-peniaga lokal kita seperti Chinese yang ada di sini, support mereka supaya adalah bisnes mereka kan. Apapun saya juga ucapkan terima kasih kepada korang yang selalu menyokong Brozul Outdoor daripada dulu sehingga sekarang. Kalau tidak ada sokongan korang guys, saya pun tidak tahu bagaimana channel saya ini. Jadi sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Jaga kesihatan, selalukan bersenam, banyakkan minum air. Itu saja pesan saya untuk korang semua. Sampai di sini saja. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.